Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan mengesahkan berlakunya satu kejadian seperti yang terpapar dalam video tular di media sosial yang memaparkan seorang pemandu memarahi anggota polis yang sedang bertugas di Jalan Austin Heights 7/4 berhadapan dengan Sport Hub Johor Bahru. Sehingga kini, tiada sebarang laporan polis dibuat berhubung kejadian tersebut. Walau bagaimanapun, hasil semakan dalaman mendapati kejadian berlaku pada 15 Jun 2025 sekitar jam 4 pagi. Difahamkan ketika itu, dua orang anggota Ronda Cegah Jenayah RCJ, Balai Polis Taman Serta Indah sedang melaksanakan tugas rondaan menggunakan sebuah kenderaan proton wajah milik PDRM. Semasa rondaan dilakukan, kenderaan polis tersebut telah mengalami masalah teknikal pada sistem pendawaian lampu hadapan dan belakang serta lampu mata arah beacon light yang menyebabkan kesemua lampu kenderaan tidak berfungsi dan kenderaan tidak dapat digerakkan. Anggota polis terbabit telah berhenti di lokasi yang bersesuaian sementara menunggu bantuan daripada bahagian penyelenggaraan. Sewaktu menunggu bantuan, seorang lelaki tempatan yang menaiki kenderaan persendirian telah berhenti dan mendekati kenderaan polis serta mempertikaikan kehadiran anggota polis di lokasi tersebut serta menimbulkan provokasi. Kedua-dua anggota polis tersebut telah memberikan penjelasan berkenaan keadaan kenderaan yang rosak, namun lelaki berkenaan tetap bertegas sebelum akhirnya beredar dari lokasi. Pihak polis memandang serius terhadap penularan video yang boleh menimbulkan persepsi negatif terhadap anggota bertugas. Keadaan sebenar telah dijelaskan dan tindakan susulan juga telah diambil bagi memastikan kejadian seumpama itu tidak berulang. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak membuat sebarang spekulasi dan menyebarkan maklumat yang tidak sahih di media sosial. Nak syong. Apa you break? Tak ada lampu tak tahu ah? Lampu tak ada, brake light pun tak ada. You terus brake. Macam mana? Ha? Tak pas kain macam? Pas tak? Tidak. You punya kereta pas tak? You orang tangkap saya boleh? Tengok, you tak ada lampu brake. Kalau saya ada lampu brake, you sama saya. Wah, you kereta ini macam boleh kah? Wah, tak boleh ini macam terus brake Ha? Bukan apa masalah. Saya sekujur Slow, saya tahu slow lah. You terus baik. Tak boleh macam itu kah? Tak boleh kah? Ha? You cakap you ada salah kah tidak? Apa salah? Bukan delay, saya sekujur lah. Laju kau dapat apa? Ha? Bukan saya buat laju, saya buat slow. Lampu brake tak ada. Light tak ada, you tengok. You tak ikut pasal? Ha? Tidak, saya memang mah you terus brake. You terus brake sama lampu brake. Memang tak boleh nak tengok lampu brake tak ada.